saya kalau semester 1 dia adalah fasa di mana dia nak kenal. Kita baru expose dengan benda-benda ni. Mungkin sebelum ni masuk kitchen pun tak pernah. Kan? Jadi bila dia masuk kat sini memang kita nak dia feel like the real industry punya environment kan. Semester 1 lagi memang kita dah gasak dah diorang kan. Sebab kita memang tak nak bagi diorang manja. Biar keluar industri biar ada tough sikit. Sini kita chef semua baik tapi kita betul-betul nak bagi diorang the real life. Kita tak nak sugarcoat lah macam macam mana dekat industri kan. Faham. So maknanya basically the first semester tu is more on the macam introduction part lah Dan betul-betul dia akan buat sendiri tu semester berapa? Semester 5. Yang tu yang the best part lah. Ini memang setiap student kita memang akan tunggu nak masuk semester 5. Sebab diorang akan buat sendiri masa time tu. Mana semester 2, 3, 4 tu perjalanan tu macam mana? Itu adalah guided kan. Kelas tu guided lagi kan. Guided berperingkat betul. Ada a few yang kita tak guided, kita tengok dan kita pastikan benda tu jadi. Betul. Diorang akan buat individual ataupun macam mana? Dekat FIM kita memang khususkan kelas praktikal kita berjalan secara individual. Hands on individual. Each of the students will get the opportunity untuk buat sendiri. Betul. Each student ada station sendiri. Betul. Amazing. So memang kita sediakan your own station, kita akan sediakan diorang punya own equipment, utensil, utensil diorang, and then daripada segi bahan pun memang kita sediakan seorang. That's a good one Maknanya memang kita nak belajar. Yes, betul. Betul. So bagi orang kata macam bila kita gunakan kaedah tu, pelajar sebenarnya lebih, orang kata dia lebih faham bila dia buat sendiri kan. Dia buat sendiri, dia tengok inilah hasil yang tadi. Hasil tangan sendiri lah orang kata. Hasil tangan sendiri tu kan. I suka. Maknanya tak adalah kadang-kadang kalau bila berkumpulan ada yang di mana menculas. Betul lah yang menculas. Contohlah ada tiga produk. Tiga produk nak kena buat. Bila buat dalam kumpulan kan. Yang seorang ni dia tahu. Dia setengah tu kalau macam tu dia hanya muncul waktu produk dah siap je. Betul. Kan? Betul. Masa saya belajar macam tu lah madam. Tak payah tanya ayam mana satu. Okey, tak payah tanya ayam mana satu. Madam samalah macam saya belajar dulu pun. Kan? Tapi kan kita kat FIM tak buatlah macam tu. Kita buat secara individual. That's a good thing lah. Dan kita bagi markah pun kita buat secara individual juga. So ada hasil tangan dia sendiri, dia tengok sendiri produk dia berapa markah dia dapat, jadi ke tak jadi, itulah yang kita letak. So dia macam bila ada kesilapan tu kita boleh fokus macam teknik awak ni awak kena lebihkan macam ni, awak kurang dekat sini. So kita boleh bagi tahu dia secara orang kata apa? Personal. Bagus. Maknanya tak adalah yang kes di mana student yang tiba-tiba produk dah siap baru muncul, tak adalah Maknanya setiap student akan ada station masing-masing. Betul. Dan setiap student akan buat individual punya kerja. Bila hantar barang tu beratur diorang dekat dia ni. Kita 20 orang situ, satu kita kelas tu tunggu. betul. Ada orang datang bawa pinggan, bawa kertas diorang, kita tunggu kat situ. Kita tengok, kita rasa beratur. Good to hear that. So yang saya tahu lah kan madam, sorry yang saya tahu dekat tempat lain lah, sebab saya ada kawan juga yang berada mengajar juga kat tempat lain kan. Saya tanya cakap macam you guys punya tempat mengajar ni ada tak guna macam kita orang ni individual tau. Maksudnya pelajar tak bekerja dalam kumpulan lah. FIM is the only college in Klang Valley yang buat pelajar dia seorang-seorang. Individual produk tu dihasilkan individually.